Saya nak komen sikit lah mengenai keadaan politik hari ini. Saya tengok dalam usaha untuk menyelesaikan masalah, banyak pihak buat komen macam-macam. Jadi komen-komen yang keluar tu saya tengok melindungi banyak perkara. Kadang-kadang komen itu berasaskan kepentingan peribadi. Komen itu bergantung kepada kedudukan seseorang individu. Sebenarnya kalau kita nak menyelesaikan masalah, kita kena tengok apa yang Tun Mahathir kata. Dan yang Tun Mahathir kata selama ini ialah kenapa banyak soalan yang dia timbulkan dan yang ditimbulkan oleh banyak pihak di dalam dan di luar negeri tidak berjawab. Itu pangkal pokok. Kemudian perlu juga kita faham perangai Tun Dr. Mahathir ini, sikap dan cara dia. Saya sebagai Setiausaha Agung UMNO yang pernah duduk dalam kabinet dia lama, saya pernah bertanya pada dia bagaimana cara dia mendekati masalah. Dia kata sebagai doktor, bila ada satu-satu masalah, dia akan tengok, pertamanya dia diagnose apa dia penyakit yang ada pada orang yang bermasalah tadi. Apa penyakit? Setelah dia tahu penyakit tu apa, dia kaji betul-betul, barulah dia fikir apa ubat dia. Jadi mengikut Dr. Mahathir, kalau ubat itu pil, dia akan bagi pil untuk pesakit tu makan. Tapi kalau tak ada pil, yang ada ialah ubat air yang cair, dia bagi minum ubat air yang cair, yang manis. Tapi kalau ubat manis tak ada, dia akan bagi yang pahit. Jadi kalau sekiranya tak ada ubat, penyakit tu perlu bedah, dia akan cari jalan bius, ataupun bagi orang yang sakit tu tak sedar, dia bedah waktu orang tu tak sedar. Tapi kalau ubat bius ni tak ada ubat untuk bagi si pesakit tu tak sedar, dia kata dia akan tambat orang sakit itu, dia akan kerat orang itu, walaupun orang itu menjerit, melolong-lolong, dia kata, dia tak peduli. Yang penting bagi dia ialah penyakit itu baik. Jadi saya lihat keadaan sekarang ini dah sampai ke peringkat Mahathir dah mula sedang membuat satu operasi, dan dia tak kira dah pesakit tu sakit ke tak sakit ke. Jadi oleh kerana macam itu, kalau kita harapkan dengan mengata kat dia kat belakang, nak cuba cari bukti kesalahan dia, nak cari kelemahan dia, dan nak katakan nak gertak dia ni saya tahu tak tahan gertak. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman lagi, orang duk gertak, orang dah buat macam-macam kat dia. Waktu dia kena pecat daripada UMNO, klinik dia dulu orang tak pernah pergi dah. Yang duk pergi ke klinik dia sikit-sikit aja orang yang berani pergi. Tapi bagi dia tak peduli. Jadi lah dia umur dah 90 tahun, dia tahu umur dia dah lanjut, tak ada langsung perkara yang dia fikirkan dia perlu untuk kepentingan peribadi dia. Bagi dia ialah dia nak UMNO ni menang, Barisan Nasional menang. Dan oleh kerana itulah dia buat berbagai-bagai macam kenyataan, dan dia mau jawapan. Dia mau jawapan kepada apa yang diketengahkan, jawapan yang meyakinkan bukan saja dia, tetapi semua orang di dunia ni yakin. Jadi pendekatan kepada masalah yang ada sekarang ialah put the cards on the table. Maknanya dedahkan semua secara terbuka. Waktu tu barulah kita boleh katakan kita sedang menyelesaikan masalah. Terima kasih.